Mohon doakan buat semua arwah ditempatkan dalam kalangan yang beriman, diampunkan semua kesalahan mereka. Semoga Allah beri kekuatan sabar tabah buat seluruh ahli keluarga mangsa. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi menyebut antara kategori syahid akhirat, mati beranak, mati terbakar, mati lemas, mati sakit di dalam perut seperti kanser dan taun, mati yang sangat-sangat apa benda ni menyeksakan, mati terkepit dengan suatu benda yang keras. Maka sebahagian ulama mengatakan orang yang aksiden ditusuk besi-besi sampai pecah badan, pecah tekuk dan sebagainya dalam kategori syahid akhirat. Tak usah balas dalam bab ini. Faham lagi? Maksud syahid akhirat ialah Allah matikan cara mengerikan itu, ada pahala bagi mereka atas kematian tersebut. Orang lain mati elok je badannya, dia mati tu soyok situ soyok sini, sakit nak keluar rohnya, maka diberi kebaikan, ada pahala. Itu panggil syahid